Yang ciri-ciri regular adalah pertama dia movable. Maksudnya setakat ni kita tak ada penapis air yang boleh dibawa ke mana-mana. Jadi hydrobio ni kita boleh bawa ke mana-mana. Okay. Kedua, bila produk dia selain dia boleh dibawa ke mana, kecil, boleh diangkat saja. Jadi dia tidak memerlukan elektrik. Kita pasang je, kita perlukan pipe je. Daripada pipe ni dia akan keluarkan air hydrobio. Hydrobio ni dia akan keluar. Kita just keluarkan dia. Okay. Okay. Dekat sini apa kelebihan dia? Pertama, dia tidak perlukan elektrik dan air dia keluar menghasilkan pH tidak lari 7.5 dan 8.5. Maksudnya dia elok untuk kesedaran badan. Dan terus daripada badan kita, dia boleh digunakan berbagai sektor. Dari segi pertanian, kita boleh diurus dekat pokok air, pokok-pokok ataupun buah. Contoh petik. So pokok petik tu dia menghasilkan pokok dia pendek tapi buah dia besar. Okey, kalau kata kita ada kucing pun kalau muka yang sopak, tak cantik, kita akan spray dia je. Pakai spray ni, kita spray je. Okay, kenapa kita pakai botol kaca ni? Sebab botol kaca ni dia boleh simpan oksigen. Oksigen ni kalau botol ni boleh bertahan lebih daripada 6 bulan. Lepas tu untuk perempuan kita just spray je muka untuk punya mist. Okey, lepas tu kalau kata sekiranya ada luka-luka, saya dapat testimoni sendiri. Luka-luka ni kalau kita guna jari pandangan kan, kita just ambil air hydrobio, sama ada kita spray kat tangan kita, spray, ataupun kita rendam je dengan air hydrobio ni. Okey, kemudian harga, kita beritahu harga dia sebanyak RM6,000. Kita tak ada installment, tapi dekat sini maintenance dia. Dia tak maintenance dia boleh lebih pada 16 hingga 20 bulan. Dan sistem ni dia just plug in saja. Okey. Kita ada peranti nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang mana peranti nombor 1 ini akan ditukar setiap 5 bulan sekali. Peranti nombor 4 ni akan ditukar setiap 8 bulan sekali. Keseluruhan peranti ni akan ditukar 16 hingga 20 bulan sekali. Jadi jimat. Dia tak perlukan maintenance, tak perlukan agent atau servis. Ya, itu satu. Okey. Lepas tu yang ni, botol ni sebenarnya kita tak jual. Tapi ada seorang dia nak tahu macam mana rasa hydrobio ni. Jadi kita dah botolkan dia. Yang ni adalah 500 ml. Yang ni botol spray 150 ml. Dan yang ni botol spray 50 ml. Okey dah. Okey dah. Itu saja. Lepas tu